Fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Bab 1 tingkatan 4. Nah, apa itu persamaan kuadratik? So, persamaan kuadratik, takrifnya adalah satu persamaan di mana kuasa tertinggi pemboleh ubah adalah 2. Jadi kita lihat contoh di sini diberi ya. Contoh kat sini ialah y sama dengan x kuasa 2. Jadi x pemboleh ubah kuasa tertingginya adalah 2. Okey, maka ini adalah kuadratik. Kemudian kita lihat b, x kuasa 2 tambah x tambah 2. Yang ini pun kuasa tertingginya adalah 2. Walaupun di sini kita ada sebutan pertama dan sebutan kedua mempunyai pemboleh ubah x, tapi kedua-duanya adalah pemboleh ubah yang sama. Jadi ia sudah menepati satu pemboleh ubah, right? Dan kuasa tertinggi pemboleh ubah itu adalah 2. Maka ini adalah kuadratik. Di sini kita lihat 1/2 x kuasa 2, right? So, adakah ini kuadratik? Yes, apa yang kita perlu lihat adalah pemboleh ubahnya dan kuasanya. Bukan pekali dia. Pekali dia tak kisah. Right? Pemboleh ubah dan kuasanya. Kalau kuasa tertingginya adalah 2, maka ia adalah kuadratik. Dan bahagian di x kuasa 2 tambah 3x tambah 3/4. Walaupun persamaan ini adalah dalam bentuk pecahan, itu bukan masalah, kerana apa yang kita perlu lihat ialah nombor 1, tentukan pemboleh ubah itu berada pada kedudukan pengangka, bukan penyebut, pengangka, dan kuasa tertingginya adalah 2. So di sini kuasa tertingginya adalah 2 dan persamaan ini iaitu x kuasa 2 tambah 3x tambah 3 berada dalam kedudukan pengangkanya. Jadi ini pun adalah kuadratik. Okey. Now, let's go into bentuk am suatu ungkapan kuadratik. Bentuk amnya adalah ini. So, ini adalah identiti dia. Bagaimana rupanya ya. So, ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Di mana a, b dan c adalah perkali kepada pemboleh ubah x kuasa 2 dan x. Dan c adalah pemalar. Okay. C adalah pemalar kerana ia tidak didarab dengan apa-apa pemboleh ubah. So, dia dikenali sebagai pemalar. So, A dengan B adalah perkali kepada, di sini A adalah perkali kepada sebutan X yang dikuasa 2 kan. B adalah perkali kepada sebutan X. Dan di mana kita mesti pastikan bahawa nilai perkali A bukanlah sifar. Kerana kalau ini sifar, kalau A adalah sifar, perhatikan kalau saya gantikan A dengan sifar, X kuasa 2 tambah, katakan B adalah 1x tambah C adalah 2. Apa akan jadi kepada persamaan ini? Persamaan ini sifar dalam X kuasa 2 menjadi sifar tambah X tambah 2. So sifar kita tak perlu tulis. Apa yang tinggal? X tambah 2. Ini adalah persamaan linear. Jadi, bila A digantikan dengan sifar, persamaan kuadratik berubah menjadi persamaan linear. Oleh kerana itu, perkali A tidak boleh mengambil nilai sifar. Alright? Faham ya? Okey.